Jom kita layan lap. Baru masuk Sur masuk ke highway. Panas geng. Sekarang pukul 3.30 petang, 3.54 dekat pukul 4 lah. On the way balik ke KL hari ni. Ini bukan video mancing, tapi video ride. So aku dari kampung nak mengalir ke KL, balik KL lah petang ni. Balik tengok orang tua jap tadi. Orang tua dah bersihat. So sekarang on the way balik KL lah. Panas geng. Pukul 4, 3.55. Jam menunjukkan 3.55. Dan aku sekarang ni sedang menunggang Wistrom 250 SX. Motor aku yang aku baru beli. Tak ada baru sangat, dah 3 bulan lebih lah. So sepanjang aku menggunakan motor ni, so far aku sangat berpuas hati lah dengan dia punya prestasi. Dalam kelas 250 dia okey lah bagi aku kan. Harga motor ni 17,500 harga body. Dia masuk insurans, road tax semua tu tam. Hari tu aku bayar dalam 18 lebih, 18 setengah macam tu lah, lebih kurang. Tak berapa ingat lah, tapi 18 lebih lah, 18.4, 18.5 macam tu lah. So motor ni dia ada cuma satu piston. Korang pun tahu, aku rasa dah ramai yang review kan. Tak macam Versys 250 2 piston. Tapi kalau korang nak tahu untuk model yang lama, tapi model lama tak masuk Malaysia tau, Wistrom 250 ni. Dekat Eropah banyak lah. Dekat Eropah dia pakai 2 piston dulu lah, model first model lah. Yang new model ni masuk Malaysia dia pakai satu piston je. So jimat lah dari segi maintenance. Hari tu first service 1000 km aku servis dalam RM64 kot, tak silap aku. Sebab ada free labor kan, 2 kali free labor. So next service pun still free labor. Kalau just tukar minyak hitam dengan oil filter macam hari tu, sama lah, 60 lebih, 69 tak silap. Kalau tak silap lah, tak sampai 100. Kalau termasuk labor charge dalam 90 lebih kot. Guna minyak hitam ester Suzuki 1.3 liter. Dia ada 2 botol. Satu botol tin, botol bulat 1 liter, fully synthetic. Yang tu korang kena beli 2 liter, 2 botol lah kena beli. Ada yang botol plastik 1.3 liter. So aku pakai yang botol plastik lah, 1.3. Terus masuk je botol kan. Motor ni agak tinggi lah sebab touring bike kan. Touring bike, adventure bike memang tinggi lah. Kalau macam tinggi aku 170 jengket juga lah. Tapi setakat 165, 160 tu boleh lagi pakai. Orang sengitkan punggung lah kan. Motor ni punya torque 22 Nm torque. Dia punya horsepower 26 horsepower je. Kalau Versys 250 Kawasaki tu dia lagi power daripada motor ni kan, sebab dia 2 piston kan. Motor ni 1 piston je. Oh, ada konvoi di belakang geng, nampak cermin. Ada konvoi kapcai di belakang. Bukan kapcai, tapi geng-geng RS geng. RS ke apa ni? Aku tak sure. Baju orang kan. Kita follow lah, kita follow. Bawa top speed orang. Oh, 1.4 kan diorang. Belakang diorang 1.4 kan. Laju motor 2 jam kan, kita motor 4 jam. Mana laju? Kalau Wistrom 250 SX ni dia buat 2 jam 250cc. Setakat 18 tu aku rasa senang-senang yang motor ni pergi kan, kalau 2 jam lah.
follow dia orang lah. Bayar laju lah. Kita follow relax camera on. Ok gang, untuk top speed motor ni aku pernah dapat. Hari tu aku try 155 lah. Aku pernah dapat 155 km sejam. Tapi nak dapat lambat sikit lah. Apa slow motor ni? Potong lah. So kalau korang nak beli motor, korang boleh try lah motor ni dulu kan. Sedap lah bawa motor tinggi kan, nampak depan kan, sedap lah master. Tapi kalau korang nak laju, nak speed 200, ini bukan motor dia. CC pun 250 kan. Setakat 14 tu, 14, 15 tu boleh lah. Sedap cruising motor ni. Dalam 110, 120 macam ni kan, 120 dia sedap lah. Nak kata pulas pergi tu tak ada lah. Bukannya 800cc kan, 250 je pun, satu piston pula tu. Lebih kurang Diop 200 macam tu lah power. Oi, hilang lah apa pula tadi. Laju betul dia orang. Motor 2 lejang memang laju lah. Ok gang, jom kita test top speed. Apa boleh dapat? Dia 6 hanjut terus gang. Full throttle 137 140 142 144 145 146 147 149 150 152 153 154 153 kan, 153. Ada box ke belakang, box 55 liter. Lepas tu angin keluar kuat time ni kan. Itulah lebih kurang 150, 155. Dah dapat 16 tu, memang payah lah. Turun bukit boleh ikut 16. Ok kan, tak banyak aku nak cerita pasal motor ni. Kita tengok top speed tadi. Tapi ok lah nak buat ride kan motor ni kan. Boleh lah lock throttle 1, 2, 1, 3. Padahal tapi minyak parah sikit lah. Biasa-biasa je motor ni, tak ada apa yang menarik sangat pun nak diceritakan. Tapi ABS ada, depan belakang ABS ada. Traction control tak ada. ABS tak boleh off. Kalau korang nak ABS, oh cabut fuse lah. Boleh lah nak main off-road kan, cabut fuse. Baru lah brake tu grip terus kan. Tak ada ABS on kan, macam tu kan. Tapi untuk cruise macam ni 1-2 relax lah kan. Meter TFT tak ada colour lah, biasa je hitam putih. Cuma motor ni servis murah lah kan, sebab satu piston. So kalau korang nak jimat, bajet tak ada, nak beli motor besar, ini ok lah kan. Boleh lah. Macam aku buat loan 3 tahun je, 3 tahun 300.5. Saya bayar payment tinggi sikit lah. Aku bayar dalam 8,500 macam tu. So ok gang, kalau korang nak tahu apa-apa lagi pasal motor ni, korang komen kat bawah ha. Nanti next video aku cerita lagi lah. Panas ni, panas. Nak cepat balik KL. Ok, sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Bukan video mancing. Video mancing mungkin lepas raya lah kot. Ok gang, Assalamualaikum, jumpa lagi.